benda lain macam mesti pela. Mestilah Barulah pel. bersih keli dia macam. Boleh diletak kat pipi betul? Okey, alhamdulillah. Akhirnya sampai juga di Tanjung Dedalu Kampung Tanjung Dedalu Kampung Tanjung Dedalu. Okey, pada koma. Siapa-siapa yang berkenan dengan ikan keli. Ikan keli menggunakan air sungai. Menggunakan air sungai. Okay. Sekarang ni koma boleh datang terus kalau koma nak beli Kalau koma nak beli ikan keli. Di sini kalau koma nak beli ikan keli, teman syorkan. Sebab apa? Tuannya ni memang dia perfect lah, teman rasa. Koma tengok ikan kelinya koma. Ya Allah. Memang padulah koma, memang padulah. Airnya pun bersih. Makanan dia pun saya tanya tuannya full pellet. Full pellet. Okey. Pada koma-koma yang mana-mana yang mau mencari ikan keli ke, ni nak mencari ikan keli ke, ikan puyuh ke apa ke, boleh terus datang ke Tanjung Dedalu Tanjung Dedalu. InsyaAllah ikannya bersih. Saya pun dah makan ikannya memang padu gila. Lembut, manis, semua cukup. Okey harga pun kalau di sini dia tulis kat sini bermula 1 hari bulan 1. RM10 sekilo. Tapi kalau bagi saya RM10 ni kira murah lah. Sebab customer orang kata dapat makan ikan yang betul-betul fresh, betul-betul padu. Sebab dia punya rasa. Sebab dia menggunakan full pellet. Itu yang kita nak. Okey koma. Jom kita jumpalah. Jom kita jumpa kita punya usahawan dia ni. Cewa. Nak tanya. Ngecau. Ngecau lagi tanya. Ikan keli menggunakan air Sungai Perak. Betul ke, Coh? Apa yang teman dengar Mika pakai pellet dia ni, full pellet. Beli ikan keli ni, benar Tentulah. Takkanlah pakai benda lain macam. Mesti pela. Mestilah pel. Bersih keli dia macam. Boleh diletak kat pipi betul? Macam jernih. Benar. Tapi benar Coh. Teman bukan nak kabur apalah. Teman dah makan Mika punya ikan keli. Memang padu. Memang keli Mika memang bersih. Sebab teman tengok Mika punya cara, teman datang sini sendiri. Mika kata hari-hari Mika tukar air. Itu yang benarnya. Nampak koma. Tengok. Bersih koma, bersih. Mantap. Dah berapa orangnya juga comel. Tapi alhamdulillah lah rezeki dia orang. Rezeki orang kampung Tanjung Dedalu, rezeki orang tempatan kat sini boleh makan lah. Boleh makan ikan-ikan walaupun ikan keli ni bela dengan kuantiti yang banyak tapi dia menggunakan air Sungai Perak. Dia menggunakan air sungai maknanya kira perfect lah. Memang kita puas hati lah kita boleh datang ke sini untuk membeli ikan kelinya. Okey, saya hari ni saya beli sebanyak RM200 untuk kita buat besok ada sukan di Sekolah Kebangsaan Teluk Perang. Okey, kita bagi dia orang makan ikan-ikan yang sedap semua sekali lah. Apa-apa pun, Tuan Mahathir, anda memang terbaik lah. Anda memang terbaik. Seronok tengok TikTok Mika. Hari ni sampai juga. Ini kali pertama kita sampai. Selalu kita makan ikan keli dia je. Okey, pada koma-koma siapa-siapa yang berminat nak mencari ikan keli, koma boleh datang terus di Tanjung Dedalu, kampung dekat dengan Perak Tengah. Mantap. Rezeki tak salah alamat. Kita tolong mana yang mampu. Mantap, babu. Mantap.